Okey, sekarang ni cara-cara nak kira persen kita kena ada apa ni? Kena ada calculator yang ada persen. Okey, ni calculator plus free Okey, kena ambil yang ni lah. Lepas install, okey, beres semua, open. Open, lepas tu contohlah syarikat tu bagi RM10. Okey, dia bagi persen tu 1.5% contoh lah. Okey, untung dia 15 sen. Okey, dia tolak daripada akaun dealer, master ataupun ejen tu RM9.85. Okey, contoh. Okey. Contoh top up RM5 tolak 1.5%. Okey, untung dia 7 sen. 7 sen lepas tu setengah sen. nak khabar. Okey, dia akan tolak dalam akaun banyak ni. Okey, misal kata kalau RM20. Okey. Tolak 4% kalau dia bagi untung 4%. Okey, 8% dah untung sini. 8%. Okey. Jadi tolak daripada akaun dealer master tu yang ni lah. Bukan dia tolak 20 dalam akaun tu. Okey. Jadi untung tu kalau jual top up tu duduk kat tangan kita dah lah. Ni ilmu matematik saya ajar ni. Moga bermanfaat. Allah, susah manfaat. Susah nak sebut. Ya.